ni jaket yang kedua kita yang baru sampai juga. Jenis kain dia, saya tak suka yang dia tebal-tebal. So kita dah dapat yang nipis. Dah ada yang tipis. Tapi tipis dia ni, dia tahan lama tau. Ya, yang ni tak panas tau. Sebabnya belakang dia ni. Contoh kita Kita pakai terbalik sekejap sebab nak tunjuk depan. Yang belakang dia ni, ada ni tau. Ada dia punya udara dia ni. So tak panas. Okay, ni contoh M tau. Yang ini contoh M. Apa tak? Bahagian depan dia macam ni. Ada ruang udara juga. Bahagian belakang pun ada. So korang kata panas-panas, kalis angin, kalis segala tu tak. Jadi memang sejuk. So yang nak pergi running, yang mana nak hari biasa tu boleh pakai ya. Boleh pakai ya kawan-kawan. Jeans yang poket berzip kiri kanan. So selamat lah sebenarnya kita, safety. Kan ada orang katakan, tak ada zip ke? Nanti kalau jatuh macam mana? Hilang macam mana? So ni jangan risau. Ni tak jatuh apa tak. Janji korang kena zip. Ada zip tau. Nampak? Kalau korang tak nak zip, dekat dalam ni dia ada button tau. Untuk clip je. Dekat dalam ni ada tepi dengan tepi sini. Ada benda clip ni. Korang clip je. So korang boleh lepas je. Korang tak nak zip, tak nak zip sudah. Boleh lepas je. So tak adalah rasa panas. Korang rasa panas tak ada. Korang boleh lepas je. So bentuk dia macam ni. So kalau angin kuat, dia tak terangkat gini, tak terbuka lah. Sebab dia memang dah just guide kat sini dekat button. So yang mana suka hiking tu pun korang boleh pakai je baju ni. Jangan risau. Korang boleh pergi, korang boleh pakai je baju ni. Memang kita tak pernah godek lagi. Oh! Dekat dalam ni ada poket lagi. Kalau ni, nak buatkan beg dia, korang pergi je ni. Dekat ni, korang masukkan je. Nanti masukkan kat sini. Masukkan je. Korang terus masuk je. Masuk, jangan risau. Dia punya poket dia ni besar. Boleh masukkan je. Itulah function kain ni. Sebab tu kain dia tipis. Tapi tipis dia tu tipis yang berkualiti je kawan-kawan. Dah jadi beg. Dah jadi beg kecil. So nanti korang boleh lah gantung dekat beg ke. Gantung kat mana-mana ke. Sebab dah ada benda ni. Ya Allah, jakunya aku. Dia boleh jadikan beg tau. So dia jadi kecil je. So korang boleh simpan kat mana-mana. Dah boleh simpan. Tu function dia. Ni untuk ketatkan kepala tau. Ketatkan dekat kepala untuk kecilkan. Sebab nanti kalau kan zip tengah sini macam tadi tu. Dia ngam-ngam macam gitu kat kepala. Kalau